Sebenarnya, di sebalik tabir dunia teknologi yang kita kenal ni, ada satu revolusi besar sedang berlaku senyap-senyap. Satu peralihan yang sangat fundamental yang bakal mengubah cara komputer berfungsi sampai ke dasarnya. Kita dah tak cakap pasal elektron yang mengalir dalam wayar. Tak, kita sekarang cakap pasal maklumat yang melesat sepantas kelajuan cahaya. Betul, era elektrik mungkin dah nak sampai ke penghujungnya dan era fotonik pula bakal mengambil alih. Dan semuanya bermula dengan satu angka yang susah nak bayangkan. $4 bilion. Ini bukan sekadar pelaburan biasa tau. Ini adalah satu pertaruhan besar oleh gergasi teknologi Nvidia. Satu pertaruhan yang jadi pencetus kepada revolusi yang kita nak bincangkan ni. Persoalannya, kemana perginya duit sebanyak tu? Dan apa sebenarnya yang diorang beli? Petikan ni dah merumuskan segalanya. Ia ibarat cerita klasik yang lama lawan yang baru. Di satu penjuru, kita ada wayar tembaga, tulang belakang dunia elektrik kita lebih dari 100 tahun. Di penjuru lagi satu, pencabar baru yang bukan setakat lebih laju, tapi bergerak pada kelajuan mutlak alam semesta, kelajuan cahaya. Okey, jadi apa sebenarnya masalah yang diorang cuba selesaikan ni? Dalam industri, benda ni dikenali sebagai dinding tembaga. Dan ia bukan sekadar cabaran biasa. Ia adalah had fizikal yang teknologi kecerdasan buatan atau AI kita sedang langgar sekarang. Kita dah sampai satu tahap di mana tembaga, in fact, tak boleh keep up lagi. Cuba bayangkan sekejap pusat data AI zaman sekarang. Ia bukan lagi pasal satu komputer superpower. Tak, ia melibatkan beribu-ribu, malah puluhan ribu GPU yang perlu berhubung antara satu sama lain, bekerja macam satu otak gergasi. Kata kuncinya kat sini ialah komunikasi. Semua GPU ni kena bercakap sesama sendiri dengan kelajuan yang hampir serta-merta. Dan kat sinilah teknologi tembaga kita yang dah lama berbakti ni mula menunjukkan kelemahannya. Jom kita pecahkan lagi masalah ni. Pertama, kelajuan. Tembaga ni ada had laju fizikal dia. Kita tak boleh nak paksa data lalu lebih laju dari apa yang fizik benarkan. Kedua, haba. Bila kita paksa juga, ia jadi panas gila. Ini membazirkan tenaga yang sangat banyak hanya untuk pastikan sistem tak overheat. Dan yang paling penting, ia mewujudkan kesesakan data. Bayangkan lebuh raya paling sibuk waktu puncak. Tapi semua kereta kena lalu satu lorong. Macam itulah keadaan data kita. Potensi penuh AI sedang tersekat dalam jam ni. Tapi, macam mana ada dinding, macam tu jugalah ada cara untuk meruntuhkannya. Kalau tembaga tu masalahnya, jawapannya ialah cahaya. Selamat datang ke revolusi fotonik silikon, satu teknologi yang direka khas untuk merobohkan dinding tembaga. Jadi, apa benda fotonik silikon ni sebenarnya? Senang cerita, bayangkan kita ambil keseluruhan infrastruktur internet fiber optik dengan laser, dengan kabel optik dia dan kita kecilkan semuanya sampai boleh muat atas sekeping chip silikon. Daripada kita tolak elektron melalui pipe tembaga yang sempit, kita sekarang tembak foton, zarah cahaya tu sendiri melalui lebuh raya optik yang super kecil. Cuba tengok perbandingan ni. Ini bukan penambahbaikan sikit-sikit tau. Kelajuan, kita cakap pasal hampir kelajuan cahaya. Haba, hampir tak ada. Maksudnya, kecekapan tenaga dia luar biasa. Lebar jalur. Ia macam kita tukar jalan kampung jadi lebuh raya 20 lorong. Dan jarak, isyarat boleh pergi berkilometer jauhnya tanpa kualiti menurun. Ini bukan evolusi biasa. Ini satu lonjakan kuantum. Kalau nak tengok angka sebenar, teknologi fotonik ni adalah 3.5 kali lebih cekap tenaga. Mungkin dengar macam tak banyak, tapi bila anda uruskan pusat data yang guna elektrik macam satu bandar kecil, penjimatan 3.5 kali ganda tu memang game changer dari segi kos dan juga kesan pada alam sekitar. Dan ia bukan pasal kecekapan je, ia juga pasal kebolehpercayaan. Sistem berasaskan fotonik ni menawarkan daya tahan rangkaian sehingga 10 kali ganda lebih baik. Maksudnya, data anda lebih selamat, kurang risiko hilang atau rosak masa dihantar. Untuk aplikasi kritikal macam AI atau kereta pandu sendiri, tahap kestabilan macam ni adalah satu kemestian, bukan lagi pilihan. Okey, ini membawa kita kembali kepada pelaburan $4 bilion tadi. Ini bukan pelaburan sembarono. Ia adalah satu plan induk yang sangat teliti oleh Nvidia untuk menawan masa depan dunia pengkomputeran. Jadi, ke mana duit ni pergi? Ia dibahagikan sama rata antara dua syarikat gergasi dalam dunia optik dan laser, Lumentum dan Coherent. Fikirkan mereka ni macam pembekal cangkul dan penyodok untuk zaman emas fotonik ni.
Dengan melabur dalam diorang, Nvidia pastikan dua benda. Satu, inovasi akan terus berjalan. Dan kedua, yang lebih penting, yang mengunci kedudukan Nvidia di barisan paling depan untuk dapatkan bekalan komponen-komponen kritikal ni. Inilah langkah strategik yang genius. Ini bukan sekadar melabur, ini adalah satu gerakan untuk menguasai rantaian bekalan. Sebenarnya, kita pernah nampak taktik ini dulu. Nvidia buat benda yang sama dengan TSMC untuk chip, di mana diorang bayar sejumlah besar duit di depan untuk booking kapasiti pengeluaran. Sekarang, diorang guna playbook yang sama untuk komponen laser. Matlamatnya jelas, pastikan kita dapat semua barang yang kita nak dan biarkan pesaing berebut lebihan yang ada. Pelan Nvidia ni memang sangat bercita-cita tinggi. Untuk jangka pendek, dalam setahun dua ni, matlamatnya untuk selesaikan masalah paling mendesak. Gantikan semua kabel tembaga yang jadi punca kesesakan kat pusat data. Jangka sederhana, dalam 3 hingga 5 tahun, kat sinilah ia jadi makin gempak. Enjin optik ni akan diintegrasikan terus ke dalam chip. Tapi matlamat jangka panjang, inilah impian terbesarnya. Pengkomputeran optik sepenuhnya. Maksudnya, bukan lagi guna cahaya untuk hantar data, tapi guna cahaya untuk buat pengiraan tu sendiri. Kalau ini berjaya, kelajuannya boleh beratus kali ganda lebih pantas dari sekarang. Peralihan ini bukan hanya pasal nak buat komputer lagi laju. Ia sebenarnya menandakan permulaan satu era baru, era fotonik. Dan apa kesannya pada dunia kita? Macam mana rupa masa depan ni? Bayangkan kilang AI yang bersaiz mega, sebesar bandar kecil, guna kuasa berskala gigawatt. Tapi, berbeza dengan pusat data hari ini yang macam ketuha panas, kilang masa depan ni jauh lebih sejuk dan sangat cekap. Kecekapan inilah yang akan membolehkan kita membina model AI yang jauh lebih kompleks dan berkuasa, sesuatu yang hari ini kita cuma boleh bayangkan dalam filem fiksyen sains. Dan jangan ingat, benda ni terhad pada pusat data saja. Teknologi fotonik ni sebenarnya dah ada di sekeliling kita. Internet yang anda guna sekarang, ia dihantar melalui kabel fiber optik. Pembedahan mata lasik, itu guna laser. Kereta pandu sendiri, mata kereta tu ialah sensor lidar yang berasaskan cahaya. Jadi, revolusi ni bukan sahaja akan memecut laju perkembangan AI, tapi juga semua teknologi yang sedia ada ni. Revolusi ni juga sedang mengubah peta ekonomi global. Dan yang menariknya, Malaysia nampaknya sedang cuba merebut peluang. Ada usaha yang sedang dijalankan untuk menjadikan Negeri Sembilan sebagai hub semikonduktor fotonik pertama di Asia Tenggara. Ini satu langkah yang besar dan ia menunjukkan negara-negara yang bertindak pantas boleh jadi pemain utama dalam ekonomi berasaskan cahaya yang baru nak muncul ni. Pada penghujungnya, inilah rumusan yang paling penting sekali. Kita sedang menyaksikan satu anjakan paradigma dalam ekonomi. Sama macam mana minyak menggantikan arang batu dulu, sekarang cahaya sedang mengambil alih peranan tembaga sebagai enjin utama inovasi teknologi tinggi. Jadi, saya nak tinggalkan anda dengan satu persoalan untuk difikirkan. Seluruh abad ke-20, dari radio sampailah ke komputer, dibina atas kuasa elektron. Sekarang, kita sedang melangkah masuk ke abad foton. Kalau kita boleh capai semua kemajuan tu dengan hanya menolak zarah melalui wayar, cuba bayangkan apa agaknya yang boleh kita cipta dengan kuasa cahaya itu sendiri.